Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana buat pola kurta step by step, dan pastikan anda sediakan nota yang mana dah ada mini pola. Pola kurta yang saya nak tunjukkan ni ada di dalam ebook 126 mini pola. So kalau anda yang dah ada, saya nak bagi tahu ni, yang dah dapatkan ebook 126 mini pola, anda punya ebook tu kalau anda nak print pun boleh, tak ada masalah. Pada anda yang belum dapatkan ebook 126 mini pola, anda boleh dapatkan sekarang. Anda boleh tonton sesi live ni sampai habis. Di hujung siaran nanti saya akan bagi tahu macam mana cara untuk anda dapatkan ebook 126 mini pola. Setakat ni ada 126. InsyaAllah kita akan tambah. Kita akan sentiasa tambah mini pola yang baru. Target saya nak genapkan 150 mini pola dekat dalam ebook tersebut. So siapa yang nak dapatkan ebook 126 mini pola, pastikan stay sampai habis. Sekejap lagi saya bagi tahu. Kalau anda ada dapatkan ebook ni, insyaAllah saya jamin anda akan dapat, anda akan boleh buat semua jenis pattern pakaian, daripada kanak-kanak, pakaian lelaki, pakaian wanita, semua ada dekat dalam ebook tu. Tradisional, pola moden, nak pola dress ke, pelbagai lah, baju lelaki macam-macam ada dekat dalam ebook tersebut. Daripada baju Melayu sehinggalah jaket, t-shirt, seluar, semua ada. Kalau baju kanak-kanak ada gown, ada baju tidur, piyama, kaftan, macam-macam ada dekat dalam 126 mini pola. Kita buat dalam bentuk ebook. Okay? Kalau nak, sekejap lagi saya beritahu. Sebab saya nak habiskan kelas dulu. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat pola kurta. Pola kurta pun ada juga dalam buku ni. Jom saya tunjukkan satu persatu cara nak buat pola kurta. Yang belum ada buku dan juga yang belum ada ebook 126 mini pola, boleh sediakan nota. Okey, untuk pola kurta, macam biasalah sebelum kita nak buat pola, kita kena ada ukuran. Ukuran yang perlu kita ambil untuk kita hasilkan kurta. Ramai ni, saya pasti ramai yang nak belajar sebab nak buat baju raya kan. Baju raya, kurta ni memang kata salah satu baju yang ramai yang akan pakai. Okey, pola kurta ni. Jadi kalau anda boleh buat sendiri, anda dah jimat banyak. Untuk buat pola kurta, ukuran yang perlu kita ada iaitu ukuran bahu. Okey, ukuran bahu, ukuran leher, ukuran labuh tangan, bukaan tangan, ukuran dada, ukuran punggung. Kalau pinggang tak ambil pun tak apa. Sebab pola kurta kan, pinggang tak ambil pun tak apa. Tapi kalau anda ukur, kita panggil model kalau anda ukur model yang ada perut, kena ukur perut. Sebab kalau lelaki ni ada perut dia lebih besar daripada punggung. Kena ukur dua-dua lah. Ada yang perut lebih besar daripada punggung, ada yang punggung pun memang sama kata lebih kurang. Kena ambil semua. Lepas tu ikut mana ukuran yang paling besar. Lepas tu labuh baju. Itu saja ukuran yang perlu kita ambil. Okey, so jom saya tunjuk. Okey, saya tunjuklah macam mana cara nak buat kurta yang ada papan bahu. Kita buat pola depan dahulu. Saya akan mula untuk pola depan. Saya nak mula daripada bawah sedikit tau. Sebab apa, nanti pola belakang untuk kurta dia ada, orang kata kita akan naikkan untuk bahagian bahu mendatang. Yang untuk kurta ni kita nak buat bahu mendatang. So saya nak mulakan garisan bahu bawah sikit. Anda boleh je turunkan dalam 4 inci ke macam tu kan. So garis. Lepas ni boleh dah buat pola kurta. Di sini secara automatik kita letak titik kosong. Saya mula dengan pola bahagian depan dahulu. Okay? Kita mula dengan titik kosong. Jadi untuk buat pola kurta pun sama. Kita kena buat dia punya asas pola, iaitu bahagian-bahagian bahu, dada, pinggang, punggung dan juga labuh baju. Itu adalah wajib mesti kita buat bila kita nak buat baju ataupun kita nak hasilkan apa sajalah pattern. Okay? Pola kurta pun sama. Jadi 0 ke 1 adalah ukuran dada bahagi 4. Contohlah ukuran dada yang saya ada 37. 37 ni bahagi 4. 37 bahagi 4. Boleh guna tali tip je. 9 suku. Okey, 9 suku kat sini. So sini garisan dia. Gariskan dah dapat terus garis. Ini adalah titik 1. 0 ke 1. Kemudian 0 ke 2 adalah ukuran bahu ke pinggang. Untuk bahu ke pinggang lelaki, kalau standard dia kita boleh buat 16. Kena ukur lah. Kena ukur daripada bahu ke pinggang. Kalau yang ini saya nak ukur ukuran standard, dia adalah 16 tanda dan juga garis. Di sini adalah titik 2. Okey, kita dah dapat dah titik 2. Kita pergi kepada titik yang seterusnya. Ini adalah garisan pinggang. Okey, sekarang kita nak ambil garisan punggung. Kalau kita nak ambil garisan punggung, kita mesti kena ukur daripada garisan pinggang. Pinggang ke punggung jatuh dia 8 inci. 2 ke 3 adalah ukuran pinggang ke punggung. So kita turunkan 8 inci. Garis. Garis lurus. Boleh pakai baris L ni. So anda dapat garisan lurus.
Dan yang terakhir adalah labuh baju. So labuh baju saya 29 inci. Yang ini adalah titik 3. Yang ada papan bahu tu maksudnya kurta moden ni cikgu. Dia kurta moden, boleh tengok kadang-kadang ada setengah kurta dia ada papan bahu. Ada juga, boleh juga kita nak buat kurta yang ada papan bahu. Siapa dapatkan 126 mini pola, nanti saya akan masukkan mini pola kurta yang ada papan bahu. Papan bahu ni boleh buat bentuk cantik, bentuk V ke, okey, bentuk lurus ke, boleh. Labuh kurta yang cantik paras mana cikgu? Labuh kurta untuk lelaki, anda boleh ukur paras-paras ibu jari. Letakkan ibu jari, sisi jatuh ke bawah dan ukur daripada bahu. Dia sama macam baju Melayu. Kalau yang labuh tu orang panggil apa? Kurti. Kalau kurta dia tak labuh, okey. Kalau budak-budak muda dia suka lagi pendek sikit. Tapi kalau kebiasaan dia boleh ikut ibu jari. Okey, ukuran ketiga kita dah dapat. Sekarang kita nak ambil labuh baju. Yang terakhir adalah labuh baju kosong keempat. Ukuran labuh baju saya tadi 29 inci. Ukur daripada titik kosong ke bawah. 29 tanda dan garis. Tanda dan garis. Dan di sini adalah titik 4. Okey, kita dah dapat dah semua titik. Kosong, 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama ini adalah garisan bahu. Yang di sini adalah garisan dada, garisan pinggang, garisan punggung dan juga garisan labuh baju. Jadi so jom kita buat bentuk. Macam mana cara nak buat pola kurta ni? Belajar sampai habis Jangan belajar sekerat jalan, anda dapat ilmu pun sekerat jalan. Kosong kelima adalah ukuran bahu bahagi 2. Okey, contoh ukuran bahu saya 18. Contohlah 18. Bahagi 2. Bahagi 2 saya dapat 9. Okey, saya dapat 9. Yang ini adalah titik 5. Garis ke bawah. Garis lurus ke garisan dada. Okey, di sini adalah titik 6. Senang kan buat macam ni? Siapa yang nak dapatkan mini pola kurta ni, pastikan dan stay sampai habis. Saya akan bagi tahu macam mana anda nak dapatkan e-book 126 mini pola berserta video. Saya nak buka tawaran kepada anda. Kalau anda lepaskan peluang ni, anda rugi. Sebab bukan mudah memang tak ada lagi dekat Malaysia ni yang anda dapat 126 mini pola pada harga yang paling rendah. Yang berbaloi, yang saya pasti kalau anda lepaskan peluang ni, anda rugi. Dan kalau anda dapatkan e-book ni, anda dah tak perlu pergi kelas-kelas yang berbayar. Sebab dia komplit. Ada mini pola, lepas tu ada arahan. Kita sertakan sekali dengan video tutorial cara jahit. Rugi kalau anda lepaskan peluang. Kalau nak, siapa nak, pastikan anda stay sampai habis. Saya akan bagi tahu di ujung siaran kita nanti. Okey, titik 6 kita dah dapat. Sekarang kita nak dapatkan titik yang seterusnya. 5 ke 7, turunkan, untuk lelaki kita turunkan jatuh bahu dia 1,5. 1,5. Kat sini adalah titik 7. Nampak? Titik 7. Kemudian bawah titik 6 ni, okey, kat sini saya letak titik 6. 6 ke 6A, ni 6 ke 6A. Gariskan sikit. Turunkan 0,5 inci. Gariskan dia macam ni. 6A kita panggil dia lah. Okay, 6A. Kalau yang berbadan besar, ukuran daripada 0 ke 1 ni, ambil ukuran ketiak bahagi 2. Okay, ambil ukuran ketiak bahagi 2, sama juga formula dia, tambah setengah dekat sini. Kemudian daripada 7 ke 6A ni, bahagi 2. Sebab kita nak dapatkan titik tengah. Kita panggil dia titik 8. Kita dah dapat dah titik dekat sini. Jadi daripada titik 8 ni, masukkan 3/4 inci. 9. 3/4 inci ni adalah formula untuk kita buat keruk lengan dia. Okey, untuk kita buat keruk lengan dia. Tanda saja kat sini 9. Okey, jadi bila kita nak buat keruk lengan dia, kita kena dapatkan garisan dada dulu. Garisan dada kat sini tadi titik 9, 1 ke 10. 1 ke 10 adalah ukuran dada bahagi 4. Dada saya tadi 37 bahagi 4, saya dapat 9 suku tanda. Kat sini 9 suku. Dia sebaris tau dengan 6A. Ataupun kalau nak lebih, kalau mana yang nak lebih jelas, boleh je buat macam ni. Garisan kat bawah, ikut garisan ni. Tambah. Untuk kurta boleh tambah 1 inci. Tambah 1 inci dekat 6A. Jadi kita boleh bentukkan daripada 7 ke 9. 9 ke 10.
10 dekat sini. Ini adalah titik 10. Okey, nampak jelas Bahagian dada dah selesai. Sekarang kita nak pergi kepada bahagian pinggang ni, kita tinggalkan dulu. Kita pergi kepada bahagian punggung. Ukuran punggung 40 inci. Bahagi 4, saya dapat 10. Kena bagi 4. Punggung bahagi 4 tambah kelonggaran 1 inci. Nak tambah 1 inci boleh, nak tambah 1 suku boleh, nak tambah 1,5 pun boleh. Tapi kalau yang mana nak nampak kurta tu sedang elok, boleh tambah 1 inci. Okey, jadi boleh garis sampai ke labu. Dan pada titik 10 kat sini kita letak titik 11 lah. Titik 11. So garis sampai ke labu. Kalau saya suka touchkan titik 10 ke 11. Secara automatik dapatlah titik 12. Macam tu. Untuk kurta terpulang lah. Ada kalau nak buat bentuk, kalau nak buat bentuk biasa pun boleh. Kalau nak buat bentuk biasa, saya tunjuk kat sini lah contoh. Boleh naikkan setengah inci, lepas tu garis pakai pembaris ni. Ni kalau nak buat yang biasa lah. Ada lagi satu bentuk untuk kurta bahagian bawah. Boleh je nak buat bentuk yang dekat bahagian tepi ni. Kita buat bentuk, saya pakai yang biru ni lah. Naikkanlah dalam 3,5 inci ke 3 inci pun boleh. Contoh kat sini 3 inci. So boleh buat bentuk U macam tu. Yang kalau nak buat bentuk U, yang bawah ni bahagi 2. Bahagi 2 macam ni. Buat bentuk macam ni pun boleh. Macam tu pun boleh. Bahagian bawah. So terpulang lah. Terpulang. Ikut kita nak buat pattern macam mana. Kalau nak buat biasa, garisan bawah ni je lah. Okey, so dah siap dah. Ini bahagian pola kurta. Okey, pergi ke bahagian atas mula. Saya nak tunjuk macam mana cara nak buat bahagian leher. Okey, 0 ke 01 adalah ukuran leher bahagi 6. Contoh ukuran leher saya. Ukuran leher saya 17 bahagi 6. Dapat 2.8. Kalau 2.8 kita boleh genapkan 3 inci. Untuk bahagian leher kurta, terpulang kepada anda nak buat leher baju kurung ke, nak buat leher apa lagi? Leher yang ada collar, cekak musang ke, mandarin ke, boleh. Ataupun buat leher yang cuma ada butang pada bahagian bawah pun boleh. Terpulanglah, terpulang kepada anda. Okey, kat sini 01. 01. So kat sini tadi ukuran leher bahagi 6. Leher bahagi 6. Kemudian 0 ke 02 ni, 0 ke 02 sama juga ambil ukuran leher bahagi 6. 3 tambah 3/4. Leher bahagi 6 tambah 3/4. So yang kat sini tadi titik ni garis ke bawah. Macam tu. Jadi kita boleh freehand ataupun nak pakai pembaris pun boleh. Tapi ke bawahkan sikit lah supaya dia tak ketat. Nak pakai pembaris boleh. Kalau saya suka macam ni. Freehand. Nampak tak perbezaan ni? Nampaklah bentuk leher kita. Kemudian daripada 01 ke 7 ni kita gariskan. Ni mesti gariskan jatuh bahu ni. Nampak tak? Kalau bola ni nak buat depan dengan belakang pun boleh. Nak buat depan dengan belakang sekali. Tapi nanti anda kena draw balik lah. Draw balik supaya anda boleh asing. Kalau anda pandai guna bola depan dengan belakang sekali lagi senang. Dia cuma potongkan sedikit. Ambil bahagian depan. Lepas tu bila nak ambil bahagian belakang, bahagian yang kita potong tu bukakan semula. Lebih mudah. Nanti saya tunjuk cara potongnya macam mana guna satu pola. Lebih menjimatkan masa. Okey. So bila dah siap. Sekarang ni saya nak buat bahu mendatang untuk bahagian depan. Bahu mendatang pakai pen hitam. Saya akan pakai 2 warna. Kalau yang biru ni nanti untuk bahagian belakang. Yang hitam ni untuk bahagian depan. Okey, daripada pola yang ini pola asal untuk kalau nak buat bahu biasalah. Tapi kalau nak buat bahu mendatang, bahu mendatang untuk bahagian depan daripada titik 7 ni turunkan. Kalau ingat dia kena ingat formula macam ni je kalau nak buat bahu mendatang. Bahagian depan kita kena turunkan 1,5. Daripada 7 ni, daripada jatuh bahu. Okey, daripada jatuh bahu ni 7 turunkan 1,5. Dekat sini pun sama, turunkan 1,5 garis. Jadi nanti kita potong yang dekat sini tau. Sebab ramai yang keliru nak buat bahu mendatang macam mana. Jadi bahagian depannya ini untuk bahu mendatang bahagian depan. Okey, daripada bahu asal ni turunkan 1,5. Okey, turunkan 1,5. So kat sini dah dia. Kita akan potong nanti.
So basi nanti letak masa kita potong kain lah. Okey, dah siap dah pola untuk bahagian depan. Nanti kita potong pun ikut ni lah. Leher, potong kita ikut ni. Sini, dekat sini. Potong ikut ni. Bentuk ni. Untuk bahagian depan. Okey, kemudian saya nak tunjukkan bahagian belakang. Saya pakai pen biru. Saya buat untuk bahagian belakang pen biru. Bahagian leher, saya tunjuk bahagian leher dulu. Turunkan daripada titik kosong, turunkan setengah inci. Bentukkan. Setengah inci ni, dia boleh berubah tau. Kalau yang mana leher lebih besar, turunkan 3/4. Kalau leher, ukuran leher 18, 19, kita turunkan 1 inci. Keruk leher belakang. Okay, ni untuk leher dia. Lepas tu, untuk bahu dia. Untuk bahu dia daripada garisan ni, garisan asal ni, kita naikkan 1,5. Naikkan 1,5 dekat sini. So, daripada ukuran ni, pun kita naikkan 1,5. Ni garisan 01 ni. 01 ni gariskan ke atas. Saya guna dakwat biru untuk bahagian belakang. Naikkan daripada 01 ni, naikkan 1,5. Garis ke titik 5. Okey, faham tak setakat ni? So ini adalah bahu mendatang bahagian belakang yang biru ni. Lagi satu untuk bahagian belakang, daripada titik 8 ni masukkan suku inci saja. So kita gariskan daripada 5 tu, 5 kalau untuk belakang daripada 5 touch ke 10, touch ke titik 10. Jadi yang dakwat biru tu adalah pola belakang. Untuk pola belakang, cara nak buat keruk dia daripada sini lah. Okay, naikkan ke atas macam tu. Sini naik ke atas, potong yang biru sampai lah bawah. Yang ni depan dengan belakang. Di sini tanda lipatan. Depan yang ini. Okay, ukuran dia yang belakang yang ini. So bila kita cantum nanti, dia akan cantum dekat sini. Ni dia. Ini belakang, yang ini depan. So garisan untuk bahu mendatang ni, dia akan berada di garisan depan bahu. Depan bahu. Okey, kalau boleh ikut, jom kita pergi kepada bahagian tangan. Senang je buat pola putar ni kalau anda dah tahu asas dia. Daripada asas dia, anda boleh buat pelbagai lagi bentuk kurta. Macam-macam bentuk kurta. Kurta Johor boleh. Kurta Johor, kalau kurta Johor tu yang leher baju kumung tu lah. Lepas tu tangan dia tangan 3 suku. Tangan dia tak labu, tangan dia 3 suku. Anda nak buat kurta apa lagi? Kurta yang ada kar. Ini asas dia. Okay, nak buat tangan kar boleh. Leher kita pulang lah. Nak buat leher balik urut ke, nak buat leher cekak musang ke, ataupun nak buat leher bulat tapi ada butang kat sini pun boleh. Ada belahan. Okay, leher bulat. Sekarang kurta yang simple, dia buat leher bulat tetapi ada belahan. Boleh letak butang lah. Boleh letak 2 butang dekat sini. Buat leher bulat, lepas tu ada 2 butang pun boleh, tak ada masalah. Simple je. Okay, kalau nak buat yang ada butang, kena ada belahan lah bahagian depan ni. Boleh tengok video nanti. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian tangan. Tangan lelaki. Untuk buat tangan lelaki, saya ajarkan sedikit ke depan. Dekat sini. Buat garisan L. Oh, baby. Puan Naimah, belahan cantik. Boleh belahan. Boleh buat belahan. Boleh rujuk video cara nak buat pattern-pattern untuk bahagian collar ataupun untuk bahagian leher kurta. Dekat dalam e-book tu ada. Kita akan masukkan cara nak buat bahagian collar dia, bahagian leher. Okey, so kat sini titik kosong. Kita mula dengan titik kosong. Kosong ke 1 kita ambil labur tangan dahulu. Labur tangan, contoh saya labur tangan dia adalah 22. So ambil lah daripada titik kosong ke labur. Okay, titik kosong ni, kosong ke labur 22. Jadi kalau macam ni tadi kurang labur dia, saya laburkan sikit. Kosong ke 1 22. Tanda garis terus. Lepas ni dah boleh dah buat pola kurta. Ukuran mesti betul.
Okay, nak buat pola ni ukuran sangat-sangat penting. Kalau salah ambil ukuran, salah lah. Kalau salah ambil ukuran, bukan maksudnya terus salah, totally salah, tak. Takut kalau kita salah ambil ukuran, kalau kita tak tahu cara ambil ukuran, kita ambil ukuran contoh bahagian dada tu kita ambil betul-betul ketat. Cara nak ukur pun ada Cara nak ukur pun kita kena tahu. Kalau bahagian dada tu kita ambil ketat, takut nanti tambahan kelonggaran tu pun tak cukup. So kalau anda nak belajar macam mana cara ambil ukuran yang betul, ada dekat dalam e-book 126 mini pola. Cara mengukur pun ada. Cara mengukur pun ada. Kejap lagi saya bagi tahu macam mana cara nak dapatkan e-book 126 mini pola berserta dengan video tutorial. Di sini adalah titik 1 adalah labuh lengan, labuh tangan kita panggil. Okey, kosong kedua ni kalau saya ikut formula yang Tizaza selalu gunakan. Kita kena tahu berapa ukuran dada. Kat sini saya ambil 4,5 garis kat atas. Formula ni pun ada dekat dalam e-book tu. Sebab tu saya cakap e-book tu memang dah complete. Dah tak payah susah-susah pergi kelas. Janji anda kena, orang kata apa, kena gunakan lah bila dah ada e-book tu. Cuba bila ada masa yang free, buka, tengok balik apa yang ada dekat dalam e-book tu. Semua lengkap. Dan kita tunjukkan dengan cara yang paling mudah dan senang faham. Kejap lagi siapa yang nak stay sampai habis. Kejap lagi saya bagi tahu. Kita nak buka tawaran kepada anda pada harga yang paling rendah. Dan anda kena grab sekarang sebab kita tak tahu harga tu akan naik pada bila-bila masa sahaja. Alright. Okay, kat sini kosong kedua. Kemudian nak dapatkan kosong ketiga, ini adalah ukuran. Kita ikut ukuran dada bahagi 4 tadi. Dekat sini. Dia kena serong tau. Titik 3 berada sebaris dengan titik 2. Jadi cara nak dapatkan adalah ukuran dada bahagi 4 daripada titik kosong garis ke titik 3. Dia kena serong. Macam ni. Sini titik 3. Ukuran dada bahagi 4 tadi. Saya tak nak contoh sebab apa nanti kita belum habis kat sini. Okay, ukuran dada bahagi 4. Kemudian kita habiskan lagi dulu dapatkan bentuk dia. 1 ke 4 ni adalah ukuran bukaan tangan bahagi 2. Contoh ukuran bukaan tangan kita 13 bahagi 2 dapat 6,5. Dan ambil pembaris ni yang ada dalam titik 4. Cantumkan 3 ke 4. Macam tu. Okay, daripada 4 ni, saya kalau buat baju, saya suka naikkan setengah inci. Supaya bahagian lengan kita ni cantik. Bila dia dah jadi, dia akan jadi selari. Dia tak adalah tiba-tiba condong ke bawah macam tu. Naikkan setengah inci yang kita buang. Okay, dah settle. Kita nak settlekan bahagian yang kepala lengan ni. Kosong ketiga ni bahagi 2. Kita nak dapatkan titik A dahulu. Untuk lelaki untuk lelaki. Itu kalau perempuan. Kalau lelaki, kosong ketiga, kita nak dapatkan 2 titik dekat sini. Cara dia macam mana? Cara dia adalah daripada kosong ketiga ni bahagi 3. Ini adalah formula untuk lengan lelaki. Bahagi 3. Kalau saya suka pakai tali tape macam ni, kan? Kosong ketiga. Kemudian bahagi 3. Terus dekat sini. Bahagi 3, samakan dia. Guna tali tape. Macam ni. Bahagi 3, letak betul. Bahagi 3 lah. Tali tape tu asalkan dapat 3 macam ni. Dapatkan dia sama. Nampak tak? Sama. 3. 1, 2, 3. So saya dapat 3, 1 hon. 3, 1 hon. Daripada kosong, buat titik pertama. Daripada titik A, kita panggil dia titik A. Titik A ke titik B, sama juga. Titik B. Macam tu. Untuk lengan lelaki, dia kena ada 2 titik. Kalau lengan perempuan, kita kena ada 3. Alright, so macam mana kita nak dapatkan bentuk lengan dia? Okay, daripada kosong A ni kita keluarkan setengah inci. A keluarkan setengah inci. Kemudian daripada titik B, okay, titik B, saya suka freehand dia macam ni. Titik B touch kepada titik A. Titik A pergi ke kepala lengan macam ni. Dah siap dah. Lengan lelaki, begini rupa dia. Dia ada 3 titik, ada 2 titik kat sini. So dah pun siap lengan kita. Dan juga pola kurta. Pola kurta ada bahu mendatang. Yang ni bahu mendatang. Berbeza halan, saya pun buat macam cikgu juga, senang. Kan? Senang dan juga bila masuk dekat lengan ni, dia ngam.
Okey. Kalau baju lelaki, bila lepas kita dah cantum bahagian bahu, kita boleh buat bahagian lengan. Kita kena cantum lengan dulu. Cantum lengan ni pada bahagian dia punya lubang, baru kita cantum sisi. Okey, baru kita cantum sisi. Untuk baju kurta ni lah. Dah pun siap. Senang saja. Ini cara paling asas untuk anda buat pola kurta. Cara paling senang. Banyak lagi tau pola kurta dekat dalam punya ibu. Pola kurta ada pada bahu pun ada. Cuma kena rajin. Siapa yang dah ada, sebab saya pasti ramai yang dah dapatkan dah e-book 126 mini pola. Siapa yang dah dapatkan? Boleh tak komen? Ada tak yang dah dapatkan e-book 126 mini pola? Cuba komen. Saya nak tengok. Cuba komen sikit siapa yang dah dapatkan. Nanti boleh komen Okey. Siapa yang dah dapatkan e-book 126 mini pola berserta dengan video, saya nak buka peluang kepada anda. Jadi anda kena grab sekarang sebab tawaran ni akan tamat pada bila-bila masa sahaja. Apa bestnya kalau anda dapatkan mini pola ni? Apa bestnya kalau anda dapatkan e-book ni? Okey. Di dalam e-book ini terdapat 126 mini pola yang kita akan tambah pada bila-bila masa sahaja. Okey, anda akan dapat 126 mini pola pelbagai pattern pakaian daripada kanak-kanak, pakaian lelaki, pakaian wanita, tradisional dan juga moden. Kemudian anda akan dapat lagi video tutorial lengkap, banyak sangat video dekat dalam tu yang pasti kita akan tambah dari masa ke semasa. Okey, anda akan dapat group support juga. Okey, anda akan dapat group support. Mini pola tu juga kita akan tambah dari masa ke semasa. Mini pola, 126 mini pola berserta dengan video tu anda akan dapat, anda boleh tonton seumur hidup walaupun anda buat pembelian dengan sekali pembelian sahaja. Jadi ilmu itu anda akan dapat seumur hidup. Jadi lebih lengkap. Tapi kita akan masukkan, ada dekat situ dah ada video, dah ada banyak video, kita akan tambah lagi video-video yang baru dari masa ke semasa. Cik Syamsiah lah. Buku dengan mini pola dia tak sama tau. Buku dengan e-book 126 mini pola ni berbeza. E-book 126 mini pola ni dia lebih lengkap. Dekat dalam e-book tu, dia ada pola baju nurse ibu mengandung, ada seluar ibu mengandung, ada baju uniform. Lepas tu kita akan tambah lagi dengan pola-pola viral yang baru. Contoh macam pola yang kita ajar baru-baru ni, pola Puru Kedah moden berserta dengan pola Riau moden. Kita akan masukkan dekat situ juga. Okey, lebih lengkap. Jadi boleh dapatkan. Sebab apa tahu? Sekarang kita nak buka tawaran kepada anda. Anda boleh tekan link yang ada kat bawah. E-book tersebut anda dapat 126 mini pola berserta dengan bermacam-macam video dengan harga RM69 sahaja. Tetapi tawaran tu akan tamat sampai pada bila-bila masa saja. Setakat ni, contoh dekat sini. Anda tekan link. Okey, anda akan dapat paparan dia macam ni. Okey, anda akan nampak macam ni. 126 mini pola untuk tukang jahit, hasilkan pelbagai fashion pakaian. Kalau nak baca, silakan baca. Sebab anda mesti nak tengok kan kita punya feedback daripada mereka-mereka yang dah dapatkan. Okey, apa pola yang ada. So kalau nak baca-baca, kalau nak terus dapatkan harga promo sekarang, scroll sampai bawah sekali. Kalau nak baca, silakan baca. Scroll sampai bawah sekali. Bawah. Last. Nampak tak? Sekarang harga masih 69 je. Sekarang harga masih 69. Scroll sampai bawah. Okey, ada kat sini. Inilah dia borang untuk anda dapatkan. Anda boleh tengok dekat sini, harga masih lagi 69. Harga ni dia auto tau. Dia auto akan naik. Lepas ni harga akan jadi 159. Dia automatik. Siapa nak dapatkan, anda tengoklah kat sini. Kalau harga 69, tolonglah dapatkan sekarang. Sebab apa saya cakap tolong dapatkan sekarang? Sebab bila anda dapatkan e-book ni, akan menyebabkan anda boleh mahir buat pola pelbagai pattern pakaian. Dan menjimatkan masa anda, menjimatkan keuangan anda. Sebab anda dah tak perlu nak pergi kelas-kelas yang berbayar, insya-Allah kalau anda betul-betul ikut 126 mini pola ni. Okey? Kalau anda nampak kat sini harga dia masih cepat-cepat buat belian sekarang. Cara dia kena isi nama, isikan email, isikan nombor handphone. Pastikan betul. Lepas anda dah isikan semua ketiga-tiga bahagian ni, anda tekan cara bayaran. Anda ikutlah, anda nak bayar secara Bilpis ke ataupun ToyPay. Tekan. Contoh nak bayar yang ni kan, tekan. Bila dah biru, tekan teruskan kepada pembayaran. Tekan ni, bawah. Yang ni sebab saya tak isi nama apa semua ni kan. Nanti kalau tekan tak boleh. Sebab anda kena isi dulu nama, email, nombor handphone. Lepas dah tekan, dah isi, anda kliklah anda nak buat cara bayaran pertama ataupun cara bayaran kedua. Lepas tu tekan terus kepada pembayaran. Klik yang biru tu. Lepas tu buat bayaran. Selepas pembayaran, cek email. E-book tu akan ada dekat dalam email anda. Lepas dah buat pembayaran, dah berjaya buat pembayaran, cek email. Sebab e-book tu ada dekat dalam email anda.
Tapi sekiranya dekat dalam email, tapi sekiranya ada masalah, anda WhatsApp je kita, nanti kita akan bantulah. Kita boleh bagi dalam Telegram, okey. Pola seluar baju Melayu ada ke cikgu? Ada. Okey, kejap saya tunjuk. Dia tanya seluar kan? Kejap saya tunjuk Bila anda dah buat bayaran, anda akan dapat macam ni tau bentuk mini pola dia. Macam-macam mini pola ada dekat dalam tu. Ni dia. Kalau anda dah buat bayaran, ni contoh ni dia. Kalau anda nak belajar daripada asas, tekan yang pertama. Ni, tekan yang pertama. Okey, yang ini kalau anda nak tengok baju moden sini, baju perempuan sini, baju lelaki yang ini. Tutorial video jahitan bawah sekali. Okey, nampak tak ni? Dia keluar macam ni. Kalau nak besarkan, anda klik dulu, nanti besarkan lah. Kalau nak print pun boleh. Nak print pun boleh. Nak print pun boleh. Tetapi, cuma satu je saya bagi tahu. 126 mini pola ni anda dapatkan dengan cara anda buat bayaran, anda buat pembelian. Jadi jangan kongsikan dengan yang lain. Kalau ada kawan-kawan yang nak, tolonglah bagi tahu diorang, dapatkan daripada Tizazah. Anda bagilah link orang kata apa, link yang untuk diorang buat belian tu. Bagi link tu tak apa. Okey? Jangan share kepada orang lain. Ini amanah daripada kita lah. Kalau anda nak dapatkan ilmu yang berkat. Sebab anda buat belian, ini adalah ilmu untuk anda. Kalau ada kawan-kawan yang nak, minta diorang dapatkan daripada kami dengan cara anda bagi dia link untuk buat belian. Nanti diorang pun akan dapatlah belajar sama-sama. Dan dia akan, orang kata apa, bila dia buat belian, dia akan lebih menghargai ilmu tu. Okey? Boleh faham Kemudian, kliklah. Memang lengkap dan sangat mudah. Contoh yang ni anda nak tengok kemeja lelaki. So, inilah dia. Ni mini pola dia. Ini arahan dia. Okey, nampak? Arahan dia. Lengkap. Sekali dengan collar. Lepas tu, ni dia punya mini pola dengan cara dasar dia tau. Kalau video dekat dalam satu kolom yang lain. Sekejap lelaki kat sini nak tengok seluar tadi kan. Sekejap lah saya tengok seluar. Seluar dia macam-macam seluar. Seluar slack, seluar ni dia. Kita ada seluar slack, seluar potongan jeans, seluar potongan jeans. Kemudian yang ni seluar slack. Seluar slack slim fit. Seluar slack baju Melayu pun ada. Dalam ni. Okey. Tengok je lah mana yang anda nak. Semua lengkap dalam ni. Kalau nak pola moden yang ni. Yang ni baju moden, nampak tak? Okey. Contoh nak buat, boleh besarkan macam ni kan. Nak buat blouse muslimah, klik. Macam tu. Besarkan lah. Kalau tengok dekat laptop lagi besar. Kalau rasa nak lebih puas hati boleh print. Okey. Jadi cepat-cepat dapatkan sekarang. Anda tekan saja link yang kita bagi tadi. Kemudian kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp je kita. Kalau nak buat belian, teruskan. Sebab sekarang ni tengah harga memang rendah. Anda boleh tengok kalau anda tekan link, tengok berapa harga yang anda dapat. Kalau nak nampak dekat situ masih 69, grab lah sekarang. Sebab harga akan naik pada bila-bila masa saja. Sebab dia auto tau. Tak silap saya, lepas ni harga dia akan naik 159. Jadi dapatkan sekarang, anda memang jimat banyak. Sebab tu saya sangat galakkan anda dapatkanlah sekarang. Anda akan dapat penjimatan yang banyak sangat, tapi ilmu tu anda akan dapat seumur hidup. Jadi dapatkanlah sekarang. Jadi akhir kata daripada saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu semestinya datang daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.